Saya tidak pernah melihat sekolah sihir yang rosak seperti itu. Bilik darjah dibina di bawah tanah. Cikgu pun tak tahu nak ajar sihir. Semua pelajar tidak berguna. Hari pertama persekolahan, pihak kolej menjalankan ujian penempatan. Mengikut sifat-sifat sihir pelajar, dibahagikan secara kasar kepada 5 kategori. Pembakar yang boleh mengawal api, risalah percuma, flasher yang boleh mengambil objek dari jauh, pemberi yang boleh berkomunikasi dengan haiwan, dan pengubah bentuk yang boleh berubah menjadi haiwan. Heroin Hanamaki adalah seorang penukar. Dalam ujian untuk menilai kebolehan seorang penukar, pemeriksa meminta untuk memerhati anak kucing dalam gambar dan mengekalkan bentuk. 6 saat. Sebahagian besar pelajar melengkapkan keperluan ini, mendapat ujian penempatan. Apabila tiba giliran Hanamaki, kemalangan berlaku. Aku nampak dia meletakkan tangannya kuat di atas meja. Seorang mengangkat kepala. Raut wajah berubah serta-merta. Wash. Hanamaki serta-merta bertukar menjadi kucing tabi. Kemudian pemeriksa yang bertentangan mula menetapkan masa 1 atau 2. Pada masa ini, anak kucing tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap kelawar yang bersaiz besar. Anak kucing itu bukan sahaja terbang. Detik berikutnya, bonggol muncul di belakang saya. Tetapi selepas beberapa ketika, dia hilang keseimbangan dan jatuh. Hanamaki juga mendapatkan semula bentuk manusianya. Walaupun pemeriksa kelihatan sangat malu, tetapi saya juga memberikannya kad kelas. Bersama Hanamaki ialah kawan baiknya Egg Roll. Gulung telur adalah pembakar. Semasa menguji, dia hanya menggunakan kuasa jari kelingking. Dia menyalakan lilin dengan mudah. Di taman permainan, pengetua mengumumkan keputusan ujian penempatan. Kad di tangan setiap pelajar akan menampakkan tikus ajaib mereka sendiri. Besti telur gulung. Seperti yang dijangka, kad menunjukkan simbol api. Saya gembira apabila saya melihat kad Hanamaki. Temui, tetapi terdapat simbol tersendiri pada kadnya. 3 huruf gelap UDM. Kemudian pengetua datang. Dengan riak muka meluat, dia tunjuk pelik. Persimpangan adalah jelas. Pada masa ini, Kakak Hua masih tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan UDM. Selepas mengucapkan selamat tinggal kepada besti saya dengan gembira, ikut mercu tanda dan cari persimpangan UDM. Menggerudi ke dalam penutup lurang.